Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni kita akan buat kolam kereta. Jadi dekat belakang aku ni ada sebuah 4x4. Jadi kita akan buat satu kolam dekat belakang ni dan kita akan mandi 24 jam dekat belakang ni. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita buat kolam kereta. Okey, jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk buat kolam kereta ni dia dua je. Satu, kita perlukan 4x4. Kita perlukan ruang bucket belakang yang luas macam ni. Ni kira luas. Dan barang yang kedua yang kita perlukan dan aku dah pun beli iaitu kain canvas. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena letakkan kain canvas tu dekat situ. Kita letak cun-cun punya. Lepas tu kita tutup dan kita isi air. Dan diorang semua boleh mandi. Okey, jom buat. Okey, kita dah settle lah letak canvas dekat bucket ni. Jadi sekarang apa yang kita kena buat? Kita kena isi air sampai penuh. Sampai. So kita akan biar je kat sini. So mungkin akan ambil masa setengah jam kot. Tengoklah macam ni. Hai korang, hari ni saya akan mandi dalam kolam ni. Jadi saya excited jugalah sebab kita akan pusing-pusing kampung. Pasti jumpa orang ramai ni mari. Okay. Aku tak sure lah aku excited ke tak nak masuk dalam ni sebab tak ada ais. Kalau ada ais aku lagi excited. Sekejap ada orang call. Hai guys, hari ni kita nak mandi tapi kita malu lah. Kita suka benda-benda jalan-jalan kampung ni, kita suka. So kita nak keluar awal dan kita tak nak mandi sama sekali. Okay? Bye. Bye, have a great time. Aku excited gila nak mandi kat kereta ni sebab tak pernah mandi belakang kereta Highlang. Jadi ni adalah pengalaman pertama. Jadi harap-harap nak stay sampai ujung. Nak jalan-jalan naik kereta ni. Hai guys, saya adalah Sebi. Saya adalah salah seorang yang akan mandi dalam ni. Jujur lah, saya cakap saya tak excited. Sebab malulah nak kena mandi dalam ni. Alright guys, korang dah bersedia belum nak mandi dekat dalam kereta ni? Wait a minute. Sama teman yang rumah sama pacar taunya digoyang. Meanwhile, Tak excited pun. Excited! Woo! Boleh Ice lah. bar! Alright, korang boleh naik sekarang. Dafi ada tak? Dafi ada tak? Dia boleh naik tak? Tangga. Ya, aku boleh terbang lah masa sini. Kau nak tangga tak? Ya. Jangan batal lah benda Baik, tu. tolong dia panjat. a few moments later. Seronok lah. Sabarlah. Belum. Handphone hati-hati. Bawa handphone. Jangan basah. Kolam ni kosong. Nak turun sekarang. Ibu, korang boleh duduk tak? Boleh? Nak try. Saya tak nak duduk tau. Ya. Jom jalan-jalan cepat. Flashback. So kita nak keluar awal dan kita tak nak mandi sama sekali. Okay? Dan kita tak nak mandi sama sekali. Okay? Okay. Kita akan jalan-jalan je. Nanti orang nampak kita. Sabar. Dia akan pakai undi. Tak sabar nak tegur orang kampung. Cepat. Cepat yang jangan ni. Dafi, weh, kau tak malu nanti orang tengok kau gila tau. A few moments later. Alright guys, sekarang diorang dah setengah jam dalam kolam kereta ni. Korang lapar tak? Tak duduk sini pun. Lapar Kenyang tak? weh. Diet. Dia menipu. Dia adalah orang yang 24 jam sentiasa lapar. Okay, so kita akan main game. Kita akan jawab kuis. Kita akan jawab soalan.
Siapa jawab betul akan dapat makanan. Yeay! Saya nak jawab hot betul dog. saja. Soalan pertama akan dapat roti ni. Planet paling besar dalam sistem suria ialah Saya. Kami dulu Sebi, tadi. Sebi. Matahari. Matahari bukan planet. Uranus. Mari. Yang ni salah. Mari. Saya. Mari. Salah. Saya bang. Jupiter. Betul. Sombong amat. Manusia dewasa ada berapa batang gigi? Saya. Kisha. 32. 32 betul. Kita sedap. Yes. Negara manakah yang paling ramai penduduk? Saya. Syamil. Rusia. Salah. Saya. David. India. Betul. Air membeku pada suhu berapa? Berapa darjah Celsius? 3 negatif 3. Salah. Negatif 1. Salah. Okay, Negatif 24. okay, abang bagi clue. Dia tak ada negatif pun. Saya. Syamil. 3 degree Celsius. Salah. 1. Kosong. Hampir. Kosong. Sebi. Sebi dapat. Dia tak dapat. Okay, haiwan apa yang boleh tidur sambil berdiri? Panda. Kelawar. Oh, ke kelawar. Penguin. Salah. Kuda. Betul. Okay, soalan ni senang je. Kisha pun tahu. Okay, dia jawab Apakah gas yang manusia sedut untuk hidup? Carbon dioksida. Ha? itu ada boleh lah. Carbon dioksida. Carbon dioksida. Tak, tu salah nama dia. Meninggal. Okay, siapakah yang mencipta mentol lampu elektrik? Saya. Albert Einstein. Bukan, saya. Michael Edwin. Salah. James. James apa? Saya. Tommy Shelby. Saya. Thomas Edison. Isaac Newton. Thomas Edison kan? Thomas Edison. Ya. Kan James. Berapakah jumlah benua dekat dunia ni? 7. 7, betul. Oh. Mana dia tahu semua soalan? Dia handphone. Dia main handphone. Oh. Ke Sebi memang pandai macam ni? Memang pandai. Berapakah minit dalam 24 jam? Berapakah minit? Ha, Dalam 24 jam. 24 jam. Kalau 24 jam tukar ke minit ada berapa? 100. 1000 lebih. 1200. Ha, clue dia 1000 lebih. 1200 something plus. Salah. 1001. Salah. 1024. 1024. Dia abang bagi clue lah. Dia 1400 berapa? 1400. 20. 1. 1406. 1402. So dia 1440 minit. Hebat tu. Bendera Malaysia ada berapa jalur? Saya. 14. Weh, dia mana? Dia main jawab. Dia cakap saya. Tak boleh tu. Dia lagi pandai tau dia. Tak, aku tak angkat sini. Seterusnya kita ada jajan ni. Tak nak. Tomato. Seterusnya Tak nak. Lagi tak ada lagi. Seterusnya Kita nak. apakah haiwan darat yang paling laju? Cita. Weh, dia jawab. Kalau jawab terus. Soalan terakhir. Soalan terakhir dapat 2 jajan. Oh. Yang ni senang je. Apakah bahasa rasmi untuk negara Brazil? Portugis. Okey, itu je jajan kita ada. Korang makan. Bosan lah. Jom kita makan. Nak air boleh nak air. Ni air banyak. Tak berat lagi. Air nak keruh tu. Mana? Tengah saya. Banyak pula ini kurang. Air seorang je. Tadi dia kentut. Mana ada? Weh, tu tolak ni lah. Kau tak. Lagu buta apa tu yang kau bakar? Dia bakar. Prestige. Enggak. Makanannya basah lah. Tadi air. Perempuan je boleh minum. Panja, tak boleh share. Dah habiskan air kau weh, dah habiskan. Aku tak suruh kau habiskan air. Dekat lalu ni buruk. Masuk dah dia. Baling je kat muka dia. Hey. Basah. Guys.
By the way guys, aku ada announcement guys. What? Aku ada announcement. Tak, saya tak nak Tak dengar. nak dengar, tak nak dengar. Ha? Tak payah cakap. Okey, apa? Aku dah nak kahwin. Congratulations. Malaysia boleh. Abang ada challenge yang seterusnya. Lepas ni kereta ni akan bergerak. Challenge dia adalah korang semua akan diberikan satu cawan air berwarna yang sama label semua. Kerja korang kena maintain air tu supaya tak tumpah. Easy. Okey, siapa air yang paling banyak akan dapat RM50. Tak sama. Tak sama. Tak sama tu. Weh, Sama. Korang nak kacau air orang boleh, nak ni pun boleh, tak kisah. kacau kau. Okey, jom kita gerakkan kereta ni. Driver jangan main brake. A few moments later. Kita akan start jalan. Keluar weh. Makanan weh, jangan. Makanan je dah ke depan. Bang, telur bang. Okey. Dia tak lawak tu. Takut air masuk tingkap tu. Nanti melipat. Macam manis dia tak pelapuk. Weh, apa siap? Dia takutlah air Takut tumpah. lah. Weh, dia paling... Tak jadilah nak gerak-gerak. Kau tutup macam ni. Tak tumpah dah. Weh. Kita akan ini tutup. melimpah dah ni. Kita akan tutup. Okay, by the way guys, jalan ni sebenarnya dah banyak bonggol dah jalan ni. Nak menang RM50. Wow. Okay, selamat. Okay, selamat. Okey, belum melipat lagi. Aku nak kacau orang ni, aku pegang kamera. Dia kacau dia tu. Kau biar je. Dia easy target. Kau buatlah. Laju sikit tak boleh, laju sikit. Lagi nak ke mana? Makanan. Weh, makanan. Hey! Wait! Yes! Kita nak makan Dafi guys. Kemarin ada kosong guys airnya. Aku tak boleh kawan. Yeay, kemarin ada kosong. Weh, dia punya loh. Siapa benda? Guys, ada lagi sikit. Ramai tu. Guys, ada lagi sikit. Tunduk. Ada lagi sikit ni air. Semua orang tak ada air. Aku lagi sikit guys. Tak ada. Air kau ada? Aku nak buat apa ni? Aku tak boleh nak defend diri aku guys sebab aku pegang kamera. Dia. Idea boleh main dia. Idea boleh. Idea banyak weh. Nanti dia dah habis. Lagi. Siapa pasang? Dah habis. Weh, tu. Pegang. Tapi ada kawan-kawan kau dah. Banyak RM50 aku tak ada kau. Weh, apa tu makan air dia? Tak ada video, tak hati sikit tu Davi tu. Siapa? Make sure semua orang tak dapat RM50 Makanan. Tolong. Api celur. Dia weh. Api. Maling kat dia. Weh, kau tumbangkan semua kau. Aku tak akan cakap. Aku tak akan cakap. Aku tak akan cakap. Aku tumbangkan kau. Idea dia kan lagi weh. Tak boleh tu. Nanti dia dapat dah RM50. Yalah, student kau RM50 tu dah habis. Weh, Weh, tu makan sekarang. Macam kena gigit zombie.
Dapi. Dapi, kau pegang kamera aku saja dia. Berani lah. Ya. Macam-macam dia dalam Papi. Ya, dia nak ya bayar. Aku takkan benarkan dia dapat 50. Let's go. Weh, kameraman pegang weh. Kameraman pegang. Alah, jauh betul tangan dia. Dah lah kau nak sangat kan? Okay, kita boleh. Kita dah get ready. Wait, bawa apa ni? Apa ni? Weh, jauhnya dia bawa ni. Uish, pergi mana ni? Tak apalah, asal kamu ke jalan bandar. Weh, Jangan tu. Ini gambar bahagia. Dah, tutup tak? mencederakan Don. Dia ni. Korang yang mencederakan aku. Sebab kita orang nak kita nak semua orang menang. Tak ada lah kalau kau seorang dia dapat. Syami, kau boleh ambil. Tak boleh, dia dah nampak. A few moments later. Kat mana ni? Alah, kat mana ni? Bye. Ini dekat out of nowhere. Kan patut boleh tembus teknologi tu. Kenapa kita macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ibunya suka-suka guys. Wait, kita tak belah mana? Which side of batu? Jom, aku tak pernah lalu jalan ni. Wait, tengok korang nampak tak? Di belakang korang dia, Mon. dekat siapa? Orang lain pegang kamera pula. Aku nak makan mami. Tak kata. Best gila. Nak pergi highway. Pergi ayo dong. Gas, ayo dong. Jom ayo ai. Begini dong. Kenapa lalu jalan jauh gila? Mami. Tadi dah. Mami nak kena kereta. Tadi dah sokong dekat-dekat. Oh, pandang belakang dah betul. Tadi tu kawan-kawan Dafi, seorang tu nama dia Yok Lenjan. Dia bawa 125 Pro. Milo. Tolong. Aduh, sakit. Bekas gigitan dia guys. Okey, diorang dah settle lah pusing-pusing kampung. Jadi jom kita tengok cawan diorang tinggal berapa. Tengok cawan Dafi. Cawan aku dah hilang. Cawan Dafi dah hilang. Cawan Syamil. Dia pink. Cawan Karisha. Kosong. Baby. Oh god lah. Cawan dia. Dia ada lagi. Dia ada lagi. Dari setitik. Dia ada lagi. So jadi yang dapat RM50 adalah dia. Darah ke tu? Gigi dia. Berbaloi lah untuk bibir kau berdarah tu. Okey, diorang semua pun dah puas dah mandi kolam kereta ni. Korang semua dah puas kan? Woo! Okey, so diorang apa? So korang semua dah boleh turun. Turun. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy. Please lah tekan like. Bukan senang nak buat benda ni. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Jumpa Ib.